Okay, morning guys. Selamat datang ke siri Cambodia Project 16. Ini episod pertama, Hari ini 28 April kita akan pergi ke Phnom Penh, Cambodia. Airport yang baru, KTI, and then kita akan ambil bus around 4 to 5 hours to Kampung Chum Nik lah. So today is day 1 of the Cambodia Project 16. Jom ikuti perjalanan kita. Ini direct flight dia pakai Mas Airlines. Flight pukul 9 pagi. Total kita orang ada 38 atau 39 lah. Tu geng-geng di sana. Ceng. Apa yang kita akan buat nanti kita akan cerita. Alright, kita nak boarding dah. Flight pukul 9, sekarang dah pukul 8.45, so let's go. Kita orang dapat seat 8A, 8B, so agak depan juga, so kita orang kumpulan yang kelima. Let's go to Phnom Penh. Okay, we are boarding right now. Let's go. Tak sabar. Dah berapa tahun tak pergi Cambodia? Macam tak tahun je pergi. Let's go. Oh, boleh. Okay, sekarang pukul 11 waktu Malaysia. Sini lambat berapa jam tu? Berapa jam? Sejam? 1 hour 30 minutes. So kira lah berkurang-kurang je lah. And then flight tadi smooth. Aku tidur most of the time sebab barai nak mampus. Ini adalah airport baru, KTI. Nampak macam still kosong. Interesting. Let's go. Okay, so aku baru lepas immigration. Ni view airport dia ni. Airport baru ni, KTI. Kosong. Wow. Tak ada tu. Wow. Tuan. Ni from Kuala Lumpur, Asia. So kita kena masing-masing ambil apa namanya tu, troli sendiri lah. Oh, Asia pun sampai serentak agak ni. Okay, kita mana? KLM ni ke? Oh, so beza masa sejam 20 minit lah. Ya ke? Sejam setengah 10 tak. Lawa doh. Lepas tu yang tadi aku kena ambil kat outsize baggage kot. Oh yo, airport baru. Alright, kita dah sampai dekat airport ni, tengah nak ambil luggage. So kita ni box-box yang dipertanggungjawabkan lah. D, dental, M, medical ni barang. Itu bag yang aku kena bawa. 25. Lepas tu tengah kumpul semua macam ni. Level 1 by 1, tapi aku punya dental chair tak nampak lagi. Portable dental chair. Cambodia Project 16. So that's my box. One of these lah. Okay, finally found my dental chair. So put it here. Yeah. Ngantuk kan?
Okay, now we going out. Semua baju dia ada volunteer ni kat belakang. Ini baju day one. Projek 16 Permai Budi. Kat belakang baju ada tulis volunteer. Dengan berlatar belakangkan gambar Cambodia. Let's go. Okay, sekarang ni kita baru keluar daripada tempat ambil beg tadi tu. So sini tempat awal-awal dah ada package SIM card. Tuan guna Mac phone. Katanya kat sini kat Kampung Chumnik nanti bagus. So the price start at $5 dapat 40 gig. Lepas tu kalau nak beli eSIM tambah lagi $2. Wah, tak pernah lah. kalau eSIM tambah $2 lagi kan? $2. Senang. Lagi senang. Tak payah cabut-cabut SIM card. Kita kurang bijak tadi. Airport baru, suasana airport baru. Baru sebagai mantap. Alright, kita dah keluar. Sekarang pukul 12.30. Adakah sekarang ni waktu tempatan tu? Oh no, 11.20 sekarang ni waktu tempatan. Let's go. Ni geng-geng Cambodia Projek 16. Huyo. Alright. So kita nak naik bas ni. Perjalanan 3 jam ke Kampung Chumnik lah. Kata kalau dulu 4-5 jam, tapi kata sekarang 3 jam sebab jalan dah semakin elok. And mungkin airport baru ni pun semakin dekat ke kampung tu lah, compare to airport last time yang tengah-tengah bandar tu. So, bas ni memuatkan 38 orang kot, kita orang semua ni. So kita orang punya projek ni ada Persatuan Permai Budi lah yang dah buat selama 16 tahun dah benda ni, tiap-tiap tahun. Okay, semua barai raga. Okay, sekarang pukul 4 suku. Kita dah sampai Kampung Chumnik. Budak-budak sekolah dah tunggu kita dah, abang. Tu. Let's go. Siapa buat sampul? Cik, dia dah ada tu. Let's go. Tu yang apa tu? Kat Euro kan? Apa tu? Osmo Asian. Osmo Asian. Kau buat apa pula? Dia lain pula. Dia POV lain. Macam aku POV kiri, POV kanan. Aku Macam tu. aku cuma menerima tag aku je lah. Aku tak mampu dah nak buat video-video ni. Let's go. Tambahin tag. Tahun ni tak ada time lapse lah. Tak ada orang nak buat time lapse. Aku buat time lapse tau ni. Relax je tau. Okay. Aku bawa ni kot. Apa nama benda tu? Aku kau invite as collaborator. Collaborator. Belakang. Oh, Nampak hubung. mana? Merah tu. Merah tu. Okay. Kita dah sampai. Assalamualaikum. Dadah. Mansion. So inilah suasananya. Fikri High School. Hai semua. Yes. Okay. Okay. Tukar konten vertikal. Belakang. Oh ni ya.
Suasana. Okey, kita akan jamak takhir dulu. Pelajar UAE akan lead kita punya solat. So, semua korang kena macam buat jadual penggiliran lah siapa imam apa semua ni Saya macam biasa tukang bentas je lah. Tukang bentas je lah. Tak siap. Okey, ini kat tepi masjid. Budak-budak sekolah ni banyak naik motor. Kita nak akan sembahyang asar dulu. Tapi nak pergi toilet, so inilah toilet dia. Restroom, betul lah. Berkaki ayam saja. Sepatutnya kena. Let's go see how it is. Okay lah, not bad. Basah dengan air bersih je pun. So toilet di mana? Oh, ni toilet dia. Not bad at all lah. Not bad at all. Culture mat, culture. Inilah toilet yang sebenar mat. Air sini berkongsi. So kalau cebok, tangan yang kena tu jangan masuk sini mat. Berkongsi nak tinggal nanti. Okay, let's go. Okay. Suasana balik sekolah. Tapi enggak apa-apa. Balik sekolah. Okay, kita baru lepas solat sekarang pukul 4.40 PM. Oh, ni last time 23 aku pergi tempat dorang sunat sini lah. So, kita nak pergi ambil barang, ambil bag. Dah nak hujan dah. Kita akan ambil bag, pergi ke rumah tempat kita stay kat belakang. Lepas tu kita akan makan kot. Nampak tak? Makan tengah hari. And then malam kita akan kemas-kemas untuk kita punya setup lah. So aku start malam ni kita akan bahagi ikut team lah. Nanti aku akan kenalkan semua peserta ni. Let's go. Itu si ayam di sini. Itu yang tak profesional. Ay. Okay, di rumahnya ni. Oh, sama macam rumah last time lah. Nice. Kita ke Kamboja. Ya. Kau mana? Sini? Sini. Jom. Adi mana? Sini. Sini Supri. Tukar. Ajak change. Okay, jom. Okay, ni rumah yang kita stay. Belah sini 5 orang, sana 5 orang. Settle je hujan. Hujan lebat. Satu tu rumah lagi satu. Ini pokok mangga sedap ni. Macam tengah musim juga tu. Tu yang jatuh-jatuh kat bawah. Okay, ni suasana dia. Ni geng-geng lama ni. Fatan. Kalau yang belum tahu macam mana kawasan Mentawai tidur, lebih kurang macam ni lah kan ni. Bakar ni. Bakar. Aku dah ada lesen. Ada. Ini macam kita di Waribo juga ni. Waribo ni. Tapi tak ada katil. Ada tilam. Okey geng. Sekarang dah pukul 6.46. Kita dapat rehat kejap tadi lepas asar. Dalam 2 jam macam tu. So kita sekarang nak pergi dinner. Dinner is expected to start at 7. Tak tahu makan apa, tapi memang lapar gila. Tengah hari tak properly makan. So kita akan dinner kat rumah depan sikit kat sana lah. Nak pergi toilet lah member. Okay. Sekarang tengah masih renyah-renyah lagi cuaca ni. Okay, alright. Oh, okay. Tahun ni tempat makan jauh sikit. Kena jalan keluar. Aku macam tak. Dah 16 tahun dah kat sini. Ya, ni makan malam kita kat kedai ni. Jalan adalah dalam 500 meter. Daging dia rasanya macam mie celup punya sup. Mana? Tu ada sayur ke? Tak pernah dapat sayur? Ada ramen. Oh. Baik tu. Baik. Okey, ni kotak-kotak tadi kita bagi 2. Yang barang medical kat sini kita bawa daripada rumah Ustaz Rashid tadi. Ni lagi. Ni barang-barang dental. Tapi bilik rawatan dental rasanya dekat sebelah sini kot. Saya tengok. Oh, so ini akan jadi dental treatment room Okay. Let's go. Kemas. Okay. Setup dental klinik almost siap. Ini surgery 1, surgery 2, surgery 3. Itu kaunter hadiah sana.
Ini untuk cabutan dan orang dewasa. Ini barang-barang dental, consumable and all the process. Cuma dia nak As a major set. And kita akan buat chatting juga. Kita bawa kita punya set chatting sendirilah. This is for chatting. Ini gift sets. Kita akan bagi tahun ni, kita akan bagi kat sini lah, ataupun dekat, kita tahun ni kita bagi terus kat treatment bagi gift kan. Yes, instead of this one place lah. Registration kat luar. It is what, 8:55 PM. Sonatron. Bila? Ada